Okey, siapa yang naik Malaysia Airlines, korang boleh self check in dekat kios ni. Tu yang tak tahu, jom saya ajar. So first, keluarkan tiket korang lah dalam bentuk lebih kurang macam ni. Okey, akan dapat macam ni. So fokus kat sini. So first, tekan Malaysia Airlines. Okey, tap sekali lagi start check in. Okey, kat sini korang boleh guna ada 5 jenis, booking reference, e-ticket ataupun barcode scan. Macam yang kertas ni kita boleh pakai barcode scan je, senang. So kita tekan barcode scan. Kita ambil, kena buat sorang-sorang lah benda ni. Okey. So kita barcode scan. Okey, saya akan scan. Okey, kalau ada bag untuk check in, tekan add modify bag. Tekan satu bag kalau satu bag lah. Confirm. Okey, tunggu jap, nanti dia akan keluar dekat bawah ni. Luggage tag. Nampak ni dia akan keluar. Okey, dapat satu ni. Lepas tu fokus balik. Lepas tu tekan continue. Nanti keluar boarding pass pula dekat sini. Okey, dah selesai. Tu je, senang je kan. So kalau siapa yang lepas ni naik Malaysia Airlines, tak nak beratur ataupun sorang je, boleh guna benda ni je. Senang, simple. Right? Okey, lepas tadi dah dapat print dia ni, saya nak ajar macam mana nak pasang pula. Okey. So first, kat luggage korang, pastikan korang letak kat handle sini ataupun handle sini lah. So kalau ada tagging lama, cabut dulu. Okey, cabut tagging lama. Lepas tu, kita fokus dekat sini. So, dia ada banyak cara. Cara yang paling senang, dekat A ni, peel off. Kat sini kita tarik. Tarik sampai hujung. Okey, yang ini simpan. Yang ni adalah luggage tag, kena simpan. Nanti saya ajar cara nak simpan. So, saya letak tepi dulu. So, cara pasang dia simple je. Okey, so kita masuk benda ni. So, macam ni. Yang ni, letak dekat sampai D ni. Okey, ini saja. Lepas tu ambil satu stiker kecil ni. Susah pula. Okey, ambil satu ni. Kita lekat dekat bag ni. Settle. Simple saja. Okey. Lepas tu yang ni tadi kita ni. So yang ni, okey, kita lekat dekat boarding pass kita. Tada. Benda ni simpan untuk nanti kat sampai sana kalau apa-apa hal rosak semua. Okay, sekarang nak tunjukkan macam mana nak masukkan bag guna mesin ni. Jom. So first guna boarding pass tadi, scan barcode ni, letak kat bawah lampu ni. Okey, pegang tunggu macam ni. Tunggu sekejap. Kalau tak ada benda-benda ni, pastikan dalam bag tak ada bateri apa semua tu. Tekan agree. Okey, nak boleh masukkan bag. So nak masukkan bag, pastikan benda ni dekat depan. Stiker tu dekat depan. Tunggu kejap. Dia akan scan bag kita dulu. Okay. So dah selesai. Macam tu je. Last kali, tunggu resit dekat sini. Okay. Dari sini, simpan, settle. Jom kita masuk dalam.